Okey, Assalamualaikum and hi. Kali ini kami di Aken akan keluarkan satu lagi demo video untuk invoice and receipt with statement dalam bentuk WeBee. Okey, itu link dengan WeBee lah. WeBee ni Visual Basic. So, untuk yang mana-mana yang pernah menggunakan Excel kami sebelum ni, okey, WeBee tak boleh dibuka melalui phone lah. Okey, dia tak ada support melalui OneDrive ke yang sebelum ni kami ada explain. Okey, jadi dia kira hanya buka melalui PC saja. So, dia tak support melalui phone. Okey, untuk invoice and receipt with statement, okey, this one akan ada bahagian URN. Okey, URN ni untuk rujukan user sebelum guna. And then akan ada bahagian invoice, database by invoice, receipt, database by receipt. Okey, and then dia punya statement, customer and item. Okey. Okay, first one kita go through one by one lah. Okay, user reference note ni, okay, user just follow saja. Okay, first user kena create two folder. Okay, folder invoice and receipt. Okay, kiranya untuk kita set dekat mana? Dekat this one, folder path. Okay, so kita buka satu testing punya bahagian untuk user nampak lebih jelas lah. Okay. Okay, first one, pergi dekat mana-mana bahagian folder, user create. Macam contoh, kami pilih folder dokumen. So, create invoice and then receipt. Guna ayat yang sama, cuma masa nak save sahaja, user boleh tukar. Okay, contoh. Okay, yang ni yang kami dah isi. So, this one adalah path bagi yang kami punya folder dokumen. So, contoh katakan kat sini, invoice. So, kami dah create invoice punya folder. So, this one just copy sahaja dan pergi dekat path ni dan paste. After that, user just masukkan this one punya simbol and then nak namakan apa. Supaya nanti masa kita save, dia akan dapat IMV lah. Okay, IMV number 1, IMV number 2, macam tu. So, kiranya yang this one adalah melalui folder path. Yang ni kita create, kita masukkan, key in. Okay, anything lah nak secara full name pun boleh ataupun secara IMV pun boleh. Ikut depend on user. Begitu juga dengan receipt, sama juga. User ambil copy dia punya folder. Okay, just pergi dekat folder receipt, klik dekat atas ni dan copy dan pergi dekat path bagi receipt, just masukkan. So, yang ni pun kita key in mengikut apa yang user nak. Okay, so make sure yang this one buat dulu supaya nanti kita boleh save lah, save as PDF. File untuk yang kita current punya record, dia akan save for that folder path yang kita letak. Okay, kita set. Okay, okay. After untuk first step kita dah settle, kita pergi kepada second step. Okay, second step, dekat sini kami ada mention bahagian berwarna peach color atau pink peach ni, dia tak boleh disentuh sebab berformula. So, misal kata kat sini invoice, so user tak boleh sentuh bahagian adalah this one. Okay, yang this one, price amount. Okay, betul juga dengan total, grand total dia. And then dia punya inwards. Okay, grand total dia. So, yang ni tak boleh sentuh, begitu juga dengan receipt. So, just check dekat URN kami dah highlight color ni. This color memang tak boleh disentuh. Okay, okay, and then satu lagi, dekat bahagian sini akan ada tanda note. Okay, note, contoh kita pergi invoice. Okay, kat sini ada tanda. Okay, tanda ni maksud dia kami ada tulis short note. Okay, macam contoh kat sini select your client name and this one key in your invoice date. So, yang mana ada tanda ni maksud dia untuk minta user key in. Okay, user key in. Yang selain daripada tu tak boleh di key in lah sebab yang ni berformula macam tu contoh. Macam ni masukkan data, macam ni pilih berdasarkan kalau select means ada drop down list. Drop down list dia akan referring to another page yang itu customer and then item. So, first kiranya selepas user dah set path, user boleh pergi dekat bahagian customer and then bahagian item. Yang this two part boleh key in at the same time ataupun key in before kita record pun tak ada masalah. So, nanti dekat bahagian contoh invoice, dia akan panggil berdasarkan yang mana kita nak pilih lah. Okay, kita start from zero lah. Okay, kita start from zero untuk yang ni yang kami dah key in. So, kita step kita follow one by one step. Okay, so untuk record order for invoice, okay, first sekali user just pergi dekat sini. Okay, user key in untuk a new name. Contoh kami katakan dekat sini so far kami dah key in untuk Maria. Okay, then pergi dekat new name, contoh kita ambil Suzy Chong. Okay, Suzy Chong.
Okay, sebelum kita ambil this one, kita kena create a new invoice. Just click create new invoice. Okay. Okay, then your next invoice number 4 lah, sebab sekarang kami dah buat number 3. So this one number 4, number 4. Okay, then okay. After that, user boleh simply key in mengikut yang kami mention tadi. Contoh, kita pilih nama Suzy Chong. And then invoice date. Contoh kita katakan kita ambil 10 hari bulan 1. Okay. So, yang this one, user boleh key in any reference number lah. Okay, tak ada masalah. So, katakan kami dah buka yang keempat lah, this one. Okay, and then dekat this one, invoice, okay, user boleh masukkan. Contoh, yang ni item yang mana kita set dekat tadi. Kita boleh panggil, okay, dia nak bayar yuran tahunan 1, okay. And then number 2, okay, kita ambil yuran PIBG 1. So dekat sini untuk Suzy Chong harga total dia adalah 350. Okay, sebelum kita record, okay, untuk this one user contoh logo. Okay, sebelum kami terlupa, okay, untuk logo bagi invoice and then receipt, user boleh klik kanan and then change picture. Okay, nanti dia akan pergi go to folder location. So user boleh pilih any logo image lah untuk masukkan. Begitu juga dengan this one punya details, untuk company details, user just boleh key in sahaja. Macam contoh, user nak key in ke nak adjust, boleh, tak ada masalah, adjust saja. Misal kata user nak buat, contoh lah user nak delete this one, okay, remove, okay, macam tu, delete saja pun tak ada masalah. Kalau user nak letak balik kat sini pun boleh, maksud key in anything. Okay, after that user macam tu sajalah. Okay, macam ni. So then, okay, kita dah settle untuk buat semua ni. Okay, ini semua yang kita dah record. Begitu juga dengan this one. Okay, this one payment instruction, user boleh adjust. Okay, adjust saja, klik dan adjust. Begitu juga dengan name. And then remark. Remark pun sama. Okay, misal kata, okay, sebelum kita go through dengan step record. Okay, untuk remark, macam biasanya user akan buat panjang kan. Okay, so user boleh drag saja macam ni. Okay, maksud dia macam kita adjust dia punya height. Okay, so user kat sini, user boleh klik ke sini. Macam adjustment lah. Okay, user boleh adjust. Misal kata user nak buat second line. Second line tak boleh enter sebab nanti dia akan go to next row. So, cara dia adalah alternate enter. Okay, ada simbol kat situ, alternate enter untuk ambil second line. Contoh, kita ambil second line. Okay, second line. Okay, alternate enter third line. Itu saja step dia. Tak perlu tekan yang masa sini, enter, sebab nanti dia akan pergi next row. Untuk this one sahaja, user kena buat macam tu. Begitu juga dengan this one lah. Kalau ada adjustment nanti sebab kita pakai guna text area lah. Okay, after that, user macam biasa. Okay, kita back to normal kat sini. Kita pilih. Okay. So, itu sahaja untuk yang this one, untuk adjustment. Okay, kalau user nak adjust pun boleh, tak ada masalah. Untuk company ni nak letak directly your company name pun tak ada masalah. Okay, ini untuk instruction bagi adjustment. Okay. Okay, kita back to yang record tadi. Okay, after kita dah key in semua yang bahagian yang kami tanda, this one, this one, this one, ni semua, then record order. So, after record order, okay, then okay, nanti dia akan keluar message box. So, kita double check dekat database invoice. Isi Suzy Chong, 10 bulan 1, kita punya reference number dan dia punya amount berapa. So, kat sini kita nampak Suzy Chong, kita dah buka invoice. And then, make sure after record, save as PDF. Then, click save as PDF. Then okay. So nanti kita double check dekat folder location bagi invoice. So see, kita dah dapat invoice 4. Sebab kita set untuk current 4 kan. Okay, so kita buka, kita boleh nampak ini adalah current record untuk Suzy Chong yang kita dah buka tadi. Itu saja. Okay, untuk save as PDF. Okay, then after that, user boleh pergi kepada receipt. Contoh Suzy Chong, kita dah keluarkan invoice. So dia kena bayar scan-scan, itu sebanyak RM350. Then kita buka receipt. So katakan dia bayar full. Then kita boleh create a new invoice. Okay. Okay. And then kita pilih Suzy Chong. Okay. Yang ni, okay, this one kita masukkan date lah. Contoh tadi 10 bulan 1. Okay. Invoice number kena pilih mengikut Suzy Chong punya invoice number lah. So kita dah double check in database punya invoice. Okay. So Suzy Chong invoice dia 4. So make sure dekat receipt, make sure dia 4 lah. Okay, itu saja. And then payment term. Payment term, dekat sini kami bagi 3 pilihan. Cash, QR code, EFT atau transfer, money transfer lah. Kalau user ada ayat lain seperti itu, just key in saja, tak ada masalah. Boleh key in, tak ada masalah. Okay,
Itu saja. Okay. Kita katakan dia bayar cash. Okay, then kita kena key in balik apa yang kita dah key in kat invoice tadi. Okay. 2. Pilih sahaja invoice. Okay. See? Okay, yang ni pun sama. Kalau user nak ubah, boleh ubah. Okay, macam sama macam invoice tadi, tak ada masalah. And then, step yang sama. Record order. Okay. Save as PDF. Okay. So, bila kita pergi ke database receipt, so dia akan dapat untuk Suzy Chong. Okay, 300 kita bayar cash. Begitu juga dengan folder untuk receipt. See? Receipt 5. Okay, maksud receipt yang kelima yang kita dah buka. Okay, untuk Suzy Chong. So, dia bayar full payment lah kat sini. Okay, itu saja. Okay, step dia sama saja. Kita just refer dekat URN. Okay, sama juga. Cuma yang bahagian page ni tak boleh sentuh macam kami cakap tadi. Okay, step dia sama mengikut invoice tadi. Okay, dan pergi dekat statement. Okay, kita rujuk URN. Okay, akan ada satu bahagian untuk statement. Okay, record statement ni kita nak tahu Suzy Chong ni dia dah bayar ke, ataupun mana-mana klien kita atau customer kita ada payment, maksud dia ada outstanding payment. Okay, maksud dia belum bayar ataupun kita dah keluarkan receipt ke apa, just pergi kat statement. Okay, dekat statement ni, ini kegunaan dia adalah setahun. Maksud dia, this record file, kita boleh record untuk 1 tahun 1 file. Maksud dia, dekat bahagian contoh kita pergi back to kita punya folder. Okay, this one. Okay, ini katakan kita punya file. So, misal kata file ni kita nak jadikan untuk tahun 2025. So, kita boleh set any name and then 2035. So, maksud dia 1 year use lah. Kalau user nak buat secara bulan pun boleh, cantik just buat macam title dia Jan 25, February 25, something like that. Okay, itu yang kami boleh saja. So, kiranya tak boleh guna, maksud dia copy ke apa, tak boleh. Just guna untuk 1 year ataupun by monthly. Jadi, satu file, 1 bulan ataupun satu file, 1 tahun. So, better is 1 year lah. Sebab kat sini kita boleh nampak apa so far berapa receipt ataupun invoice yang kita dah keluarkan. Okay. Okay, contoh yang ni yang kami dah record sebelum ni. Okay, untuk Suzy Chong dia tak ada kan. So, means kita just panggil nombor invoice dia. So, nombor invoice Suzy Chong adalah 4. So, nanti yang ni akan automatic generate. So, macam yang kami mention kat sini, tak boleh sentuh this column. Okay, and then, okay, dia propose dia tujuan apa dia buat pembayaran. Contoh tadi, kita katakan dia buat yuran. So, just masukkan kata yuran. Okay, any words pun boleh, tak ada masalah. And then, okay, dekat sini remark dia akan ada dua, pending or settle. Okay, pending maksud dia belum lagi buat pembayaran yang seterusnya. Maksud dia masih ada outstanding payment. Okay, contoh kita katakan kita letak pending, tapi kat sini dia tak ada balance. Maksud dia dah buat pembayaran. Okay, so just settle. Kalau misal kata contoh, okay, kita tunjuk satu contoh untuk isu orang lain, tapi dia buat outstanding payment. Maksud dia tak buat full payment. Okay, contoh kita ambil untuk satu lagi isu. Okay, just create a new okay, kita pergi, okay, new invoice. Okay, dan kita pergi, okay, ni nombor 5 lah, invoice yang kelima kita akan buka. Okay, so far 4 dah. Okay, kita pilih satu nama baru, iaitu Dewi. Okay, si Dewi. Okay, kita katakan kita buka dia untuk 15 hari bulan 1. Ataupun kita buka untuk bulan 2 lah, 1 bulan 2, contoh. Okay, katakan yang ni invoice kelima. Kita buka. Okay. So, kita macam biasa, kita isi. Okay, katakan dia nak buat pembayaran untuk baju sukan 1. Nombor 2. Seluar sukan. Just pilih saja 1. So, kat sini total dia kena bayar adalah 45. So, then record order. So, kita record. Okay, record and then save as PDF. Untuk kita save untuk this record lah. Okay, just pergi kat database. So, kita dah dapat Dewi. Okay, total dia kena bayar 45. So, then kita buka receipt. Katakan Dewi, dia nak buat pembayaran half saja dulu. Dia nak bayar baju sukan saja daripada seluar sukan. So, kita buka new receipt. Okay, macam biasa. Okay, then kita pilih nama Dewi. Okay, ni receipt yang ke-6 kita buka. Okay, receipt date. Contoh katakan tadi 1 bulan 2. Invoice number, so 5. Untuk refer on this Dewi. Okay. And then payment term dia bayar cash. Ataupun QR code pun boleh. QR code. Okay. Kita masukkan apa yang dia bayar sahaja. Contoh dia katakan bayar baju sukan. So nanti next day nanti dia akan bayar untuk seluar pula. Okay. Dia nak bayar baju sukan je dulu.
Okey, dan kita macam biasa, okey, yang dia akan bayar kat kita adalah RM20 lah instead of daripada 45 tadi tu. 45 kan. So kiranya just record. Okey, then save as PDF. Okey. Okey, kita check. Okey, kita check pergi ke database. Okey, kita dah ada database untuk Dewi. Okey, invoice yang kelima lah. Okey, dan receipt yang keenam. Okey, date dia 1 bulan 2. Okey, RM20 dia dah bayar. So then, pergi dekat statement. Okey, sebelum tu kita insert new row kat sini. Kita buka untuk Dewi. Okey, Dewi pakaian sukan. Contoh kita note. And then, disebabkan dia tak bayar lagi untuk yang seluar sukan, so kita boleh note sebagai pending. So bila pending, dekat sini akan akan keluar balance outstanding payment dia. Outstanding dia sebanyak RM25. So maksud dia seluar sukan dia tak bayar lagi lah. Misal kata kita note settle. So see dekat sini dia tak tally. Amount note 45 tapi dia dah bayar kita yang receive. Maksud dia dekat sini amount yang kita receive adalah 20 saja. So lagi 25 missing. Maksud dia 25 tak cukup lah. Maksud dia kita panggil short lah. Okay. So means dia masih pending. Okay. Kiranya pending punya status ni akan keluar bila mana kita tak buka receipt untuk balance payment dia. Kiranya untuk jadikan, maksud dia kita dah key in semua. Untuk kita pastikan balance tak ada outstanding payment, kita kena keluarkan receipt. Maksud dia kena bayar lah. Okay, so bila tak ada receipt, kita boleh double check dekat bahagian kita punya folder receipt. So kita boleh make sure kata dia tak bayar lagi. So tak akan ada kiranya satu customer, satu klien tu akan ada 2 receipt. So dekat sini kita nampak dia hanya ada 1 receipt. So dia tak bayar lagi another balance. Okay, so katakan esok, okay, next day, okay, kita buka a new receipt. So katakan 10 hari bulan dia nak bayar. So just pergi dekat bahagian receipt saja. Tak perlu bahagian invoice lagi. Just pergi dekat receipt untuk case Dewi, issue Dewi ni. Okay, kita pilih date yang dibayar. Okay, contoh kita key in. Katakan tadi 1 bulan 2 kan. So dia ni 15 bulan 2 baru dia boleh bayar untuk seluar sukan. Okay, then invoice number pastikan kita masih pilih Dewi lah. Okay, nak double check just pergi dekat this one database. So user boleh search by name pun boleh. Dekat sini dia ada function. Kalau user nak search tak pasti mungkin panjang kan details, just tick ataupun just type in okay. So nanti dia akan list out Dewi berapa nombor invoice dia. So 5. Okay, then after that select all balik lah. So dekat sini kita just nak reconfirm lah betulkan nombor invoice Dewi ada 5. Okay, ataupun pergi dekat statement kita tengok okay Dewi 5 macam tu. Okay, and then kita dah masukkan ni. Okay, payment term katakan kali ni dibayar by cash. Okay, Dewi kita dah pilih dia. And then kita buka untuk seluar sukan. Okay, sebab baju sukan kita dah buka. Seluar sukan 1, so RM25. And then macam biasa kita just record order. Okay, and then save PDF. Okay, so kita double check dekat folder. Okay, ada. And then pergi dekat database untuk receipt pun ada. So dekat sini kita nampak Dewi untuk invoice number 5 akan ada 2 pembayaran. Satu RM20, RM25. So untuk baju sukan and then seluar sukan. So dekat statement, okay, kat sini user just pergi dekat bahagian Dewi. Okay, just note settle. So dia punya amount note dengan amount receive dia akan tally lah. And then balance tak akan ada sebab kita settle. Kalau misal katalah any staff ke siapa-siapa tersalah tekan kat sini pending kan. So kita boleh note kat sini. Kita boleh double check dengan pergi dekat bahagian database by receipt. Ataupun satu lagi dekat folder receipt. So kita dah tahulah sama ada kita dah buka receipt ke atau belum untuk issue Dewi ni. Okay, then kita boleh note has a settle. Itu sahaja. Okay, and okay. Okay, sebelum tu itu saja step untuk guna pakai invoice and receipt with statement WB ni. Okay, contoh katakan user nak search. Okay, dia ada function button this one. Okay, filter dekat mana-mana statement ataupun dekat bahagian database yang ada filter ni, user boleh search ataupun sort list lah. Contoh kita nak katakan, kita katakanlah Dewi ni pending. So kita nak katakan berapa orang yang dah belum bayar.
So kita, mungkin list akan panjang kan. So user boleh tick dekat sini pending, then okay. So dekat sini dia akan list out siapa yang belum bayar. Contoh Dewi. Kalau yang dah bayar, okay, settle, tick. Okay, ini list dia. Itu saja function untuk filter. After that, select all baliklah untuk kita view secara keseluruhan bagi data yang kita dah record. Okay, itu sahaja untuk invoice and receipt with statement. So akan ada bahagian invoice, receipt, statement dia, customer and then item. Okay, untuk customer and item akan ada satu function dekat sini, iaitu back to first, jump to 100 list. Okay, function this punya kami letak adalah sebab nanti sistem ni digunakan untuk contoh katakan 1 year. So list untuk customer and then item mungkin akan panjang lah. Okay, bila panjang means untuk user scroll dia mungkin akan ambil masa. So cara dia adalah kita just click back to first, dia akan back to first record kita, jump to 100. So nanti bila ada more than 100 list, so dia akan pergi ke 100 list. So katakan, okay, back to first. User mungkin akan ada 200 atau 300 something. So user boleh pilih kat sini, boleh adjust dengan edit hyperlink, boleh adjust number dia pergi pada 2, so dia akan pergi ke link ke 200 list lah. Ataupun cara satu lagi, mungkin user nak kekalkan jump to 100 list ni, just drag ke tepi ni, okay, yang mana ada tepi ni kan. So sini, kalau 100 dia klik lagi, okay, kita just adjust kepada 100. So edit hyperlink, ni tukar kepada 2, and this one jump to 200 list, and then okay. So then kita boleh adjust sedikit bagi dia back to macam yang sebelum ni pada asal. Okay, bila kita klik dekat sini, so dia akan pergi ke 200 list. Itu sahaja step dia. Okay, begitu juga dengan item, sama sahaja. Okay, ini function yang kami tambah baiklah untuk user, mudahkan user untuk list out daripada macam ni lah. Ataupun nak scroll pun tak ada masalah. Okay, itu saja. Okay, kita back to normal. Okay, and then kita jump to 100. Okay, untuk isu, okay, kita pergi dekat sini, kita double check. Okay, untuk isu insert a new row. Okay, untuk this one, okay, untuk invoice and receipt. Okay, invoice and receipt sebarang adjustment bagi penambahan. So far row kita hanya ada 10. Okay, cara nak check, user boleh pergi dekat sini, drag ke row terakhir, V-serikan dia. Okay, so kat sini 10 row. Begitu juga dengan receipt, dengan invoice lah, samalah. Okay, ada 10 row. 10 row maksud dia sekiranya item kita mungkin untuk satu record invoice, mana-mana user nak gunakan lebih daripada 10, so kena custom semula sebab dia melibatkan formula lah dan juga Visual Basic Coding. Okay, so kita boleh note sebagai 10 sahaja di sini. Okay, begitu juga dengan penambahan kolom ataupun adjustment pada database. Contoh so far untuk invoice and invoice database akan ada 5 kolom, receipt database akan ada 6 kolom. So sekiranya buat penambahan lebih daripada apa yang ada dekat sini, kena custom new custom lah macam tu. Okay, yang ini yang so far kami buat berdasarkan request klien semasa. Okay, untuk insert a new row, dekat sini user tak boleh insert. Kalau boleh adjust, boleh lah. Macam contoh user nak adjust, mungkin yang ni panjang kan, so user nak adjust size of this column pun boleh, tak ada masalah. So nanti just save as PDF, dia akan print macam biasalah. Kalau tak, back to normal macam tu. Okay, back to normal. Okay, itu sahaja. Okay, receipt pun sama. Okay, and then this one user nak sentuh tak ada masalah, dia tak ada code ni special, cuma yang ni dia automatic generate berdasarkan this one. So kalau boleh this one tak perlu sentuh lah, melainkan kalau ada adjustment yang user nak buat dekat sini, boleh, tak ada masalah. Sebab ini tak ada formula yang heavy lah untuk user, macam contoh sensitive sensitive error something. Okay, yang tu saja. Cuma yang kami mention tadi dekat URL, bahagian yang berwarna peach pink ni tak boleh disentuh, itu saja. Okay, untuk statement pula, statement, customer, item sama saja. User nak insert a new row, just refer kami punya URL, insert pada row terakhir atau row sebelum grand total untuk kita pastikan dia punya formula auto generate. Contoh dekat sini. Okay, contoh user dah isi semua. Okay, kita delete kat sini lah, contoh lah user dah isi, okay, penuh. So untuk yang ke-6 invoice, user nak isi, just pergi dekat last punya grand total ni, insert. Macam tu saja. Nak insert macam ni pun tak ada masalah, boleh saja sebab dia automatic generate. Okay,
Itu sahaja. Begitu juga customer item. Yang ni pun boleh insert. Kalau contoh katakan nak buat set lah untuk 100 list. Boleh. Just highlight macam ni. Insert. So dia akan automatic dekat bahagian ni. So kita nak buat insert lebih pada apa yang kita nak. Just macam ni. Okay, kejap kita ni. Insert. So nanti dia akan automatic. So far kita dah buat 26 list untuk customer list. Okay. Itu sahaja. Yang mana ada filter kami dah explain tadi. Begitu juga dengan item. Okay, satu lagi isu biasanya lah. Okay, kita buka new invoice lah. Okay, kita buat new invoice. Okay, invoice ke-6 contoh. Biasanya isu contoh katakan harga berubah. Okay, kita buka untuk Alia. Okay, and then kita buat untuk 1/3. So yang ni invoice ke-6. Okay, katakan user harga berubah. Kalau sebelum ni harga untuk yuran tahunan adalah sebanyak 300. Katakan untuk starting bulan 3, maksud dia untuk next year lah. Okay, katakan dia berubah. Maksud dia kata okay, kita ambil baju lah. Baju mungkin harga berubah kan. Okay, baju sukan. Sebelum ni harga baju sukan 20. Tapi disebabkan latest punya update, baju sukan naik RM25. So cara dia adalah user perlu ubah di bahagian item punya kod. User tak boleh ubah di sini sebab bila ubah di sini dia punya current punya mungkin dia akan effect current punya record. So cara dia adalah user perlu buat kod baru. Katakan untuk user punya record 1 sampai 4 P04 ni adalah user punya item. So katakan baju sukan akan berubah mengikut size contoh. So just create a new, maksud dia key in a new item code. So yang ni ataupun kita boleh je buat macam contoh item code untuk baju sukan adalah 3. So kita buat macam ni 1. So kita bezakan, kita boleh differentiate dia punya perbezaan, iaitu baju sukan yang pertama adalah harga 20. Baju sukan yang kedua harga 25. Contoh kita katakan kita note. Ni isu untuk harga yang berubah. Okey, pada tahun yang samalah. Okey. Okey, so 25. So nak perbezaan dia by code pun boleh. Okey, yang penting kod lah by code. Kalau user nak buat kod baru P05 pun boleh, tak ada masalah. Ataupun lebih better adalah buat kod penambahan untuk beza, differentiate. P03 untuk baju sukan. Tapi dekat sini kita tambah 1 untuk baju sukan. Maksud dia perubahan harga lah, kita boleh nampak. Yang ni kita boleh letak baju sukan. Okay, yang ni mungkin size, ikut size. Size M contoh 25. Okay, then seluar sukan pun sama. Ataupun kita buatlah baju sukan tu baju size, okay, kita tengok baju sukan size L. Okay, kita katakan kita keluarkan 2M dengan L. So L 30 contoh. Kalau harga sama pun 25 tak masalah. Sebab kita nak ambil this one je, record description dia dengan item code yang penting. And then kita pergi ke invoice. Okay, untuk bulan 3 kita buat, okay, see. Okay, kita ambil, kita guna bukan lagi kod yang sedia ada, iaitu baju sukan P03 but P031 untuk size M. Kalau size M LL lah. Okay, just masukkan 1. So kita dah keluarkan satu invoice macam ni. Kita record je biasalah. Okay, yang ni untuk isu sekiranya berubah harga. Okay, harga perubahan berlaku dari segi yuran ke ataupun baju size ke apa ke. Apa-apa yang penting adalah item code yang penting. User nak letak any name pun tak ada masalah. Cuma kena beza. Sebab harga dah berubah, so item code pun kena berubah. Itu sahaja. Okay, itu saja. Nanti kami akan send 2 file untuk this punya sistem. Satu file original, satu file testing. Testing ni boleh rujuk kami punya this one lah. Ini antara yang kami dah test lah. Okay, user boleh play around dulu untuk nampakkan perbezaan dari segi apa yang kami explain dekat demo video ni. Okay, itu sahaja. Nanti user boleh play around. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!